Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Lensa Pendidikan. Baiklah, saya Aisyah Turadiah sebagai moderator anda hari ini. Hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sangat signifikan bagi kita sebagai bakal pendidik ni. Ialah bakal guru kan. Iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025, iaitu kesan dan implikasinya terhadap guru abad ke-21. Okay, baiklah, bersama saya dua rakan jemputan kita pada hari ini, Farah dan juga Khalila. Okay, sebelum tu saya nak tanya, apa khabar Farah dan Khalila? Alhamdulillah, khabar baik je Aisyah tu. Bila kita sebut berkenaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni, saya rasa agak teruja kerana sekarang kita sudah pun berada di tahun 2026. Ini bermakna pelan transformasi pendidikan selama 13 tahun itu sudah pun secara rasminya tamat pada tahun lepas. Jadi, inilah masa terbaik kita untuk menilai keberhasilannya. Betul? Khalila? Betul tu Farah, saya pun sependapat. Kita perlu lihat sama ada kerangka yang dirancang pada tahun 2013 tu berjaya dan mampan ke untuk tahun akan datang, dan juga dilaksanakan secara praktikal di peringkat awal, terutamanya digunakan dalam bilik darjah pada waktu sekarang lah. Betul, menarik poin tu Khalila. Sebelum tu Farah, saya nak tanyalah. Boleh tak Farah berikan perspektif yang ringkas? Sebab kita nak ulaskan lebih lanjut kan. Jadi Farah boleh tak berikan perspektif yang ringkas tentang rasionalnya di sebalik kewujudan PPPM ni? Kenapa transformasi ni dianggap sebagai game changer lah dalam bidang ni berbanding sistem pendidikan sebelum ni? Secara akademiknya, PPPM ni wujud untuk menangani isu kualiti, equity dan juga akses. Dulu, sistem kita lebih kepada output based yang sangat-sangat mementingkan peperiksaan. Tetapi, PPPM cuba untuk memecahkan stigma itu melalui 11 anjakan utama. Fokusnya beralih daripada melahirkan murid yang hanya tahu kepada murid yang mampu dan boleh berfikir secara kritis. Khalila pula, apa perspektif Khalila? Saya tambah sikit ya. Okay, betul-betul. Kalau kita semua tahulah, PPPM ni dia kan ada 3 gelombang kan. Gelombang 1 sampai gelombang 3. Jadi daripada ketiga-tiga gelombang ni kita dapat lihatlah ia menunjukkan satu evolusi ataupun proses. Walaupun pada mulanya guru-guru ni dia rasa tertekan ataupun sukar untuk menyesuaikan diri dengan perkara baru, contohnya KEBAT, PBD. Betul. Tapi mereka macam guru-guru lama pun kadang-kadang susah nak terima kan betul, benda yang dia baru ambil masa. ni. Betul-betul. Jadi walau macam mana sekalipun mereka kena terima untuk untuk terus ke hadapan, supaya kita nak pastikan yang sistem pendidikan kita ni setanding dengan negara-negara lain, seperti carta-carta pendidikan, contohnya macam PISA dan juga TIMSS. 2, 3. Baiklah, mari kita beralih kepada segmen seterusnya, iaitu kita nak bincangkan tentang 6 aspirasi murid. Okay. Khalila, salah satu aspirasi yang ditekankan dalam 6 aspirasi murid ni ialah identiti nasional kan? Tapi dalam era globalisasi 2026 ni, murid-murid ni lebih terdedah kepada pengaruh luar melalui media sosial. Yelah, kalau kita nampak pun murid-murid sekarang, budak-budak semua dah ada handphone kan? Seawal 5 tahun pun dah ada handphone. Betul. Jadi tak mustahil mereka lebih mudah terdedah daripada kita sendiri kan? Kadang-kadang mereka tu lagi ke depan daripada kita dalam dunia teknologi ni. Betul. Jadi saya nak tanyalah, adakah aspirasi ni masih relevan? Atau kita sebenarnya sedang menghadapi krisis jati diri sebenarnya ni? Saya faham soalan Aisyah Tur, dan ini juga satu persoalan yang tak
tak asing dalam Betul, kalangan betul. pendidik lah. Jadi identiti nasional ni bukan sekadar subjek sejarah yang kita tahu apa sejarah lampau tu kan. Tapi dia adalah pembentukan jiwa. Guru berjiwa pendidik perlulah memikul tanggungjawab yang besar untuk menerapkan elemen patriotisme dalam konteks moden. Sekarang kan zaman dah canggih. Jadi guru-guru ni banyak je cara untuk dekatkan lagi elemen patriotisme dalam mendekatkan lagi kepada murid-murid. Contohnya kita pakai platform digital. Macam video ke, kita tunjuk video dekat murid ke. Jadi dia dapat membina komuniti pembelajaran yang menghargai warisan negara. Menghargai warisan negara. Jadi dia bukanlah sekadar tahu teori sahaja. Contohnya macam murid masuk dalam kelas, kita ajar sejarah, dia keluar, dia tak ingat pun sejarah tu. Jadi macam takut mereka tak faham apa benda sejarah tu. Kita nak bagi macam melekat lah dalam hati betul, mereka betul. tu. Okay. Farah pula? Okey, baik. Menyentuh berkenaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat pula, kita dapati masih terdapat jurang yang besar antara teori dan juga amalan dalam kehidupan seharian murid-murid kita. Kadang-kala soalan-soalan yang dibina itu terlalu kompleks hingga menyebabkan murid-murid ni hilang minat untuk belajar. Dan di sinilah sebenarnya peranan KPPB itu ataupun ayat panjang dia, kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna sangat penting. Kita perlu pastikan pembelajaran itu ada hubung kait dengan dunia yang nyata supaya murid-murid kita ni akan lebih faham mengapa sebenarnya mereka ni kena belajar sesuatu subjek itu. Betul-betul. Kita tak nak lah macam akhirnya murid kita ni jadi macam robot. Macam dah kita dah setkan jawapan, soalan jawapan. Macam robot lah kan, kita dah setting dia. Kita nak dia macam faham betul-betul apa yang kita ajar tu. Jadi inilah sebenarnya boleh kata cabaran besar lah kan. Untuk kita ni sebagai bakal pendidik untuk bentuk jiwa pendidik tu macam mana cikgu nak transformasikan subjek yang kering. Contohnya macam subjek sejarah, macam Kalilah cakap kan, yang murid datang belajar keluar. Macam tu kan. Tak apa dia rasa ngantuk. Yang ngantuk dengar cikgu cakap tidur macam tu kan. Walaupun buku sejarah tu dia ada macam-macam warna tapi budak akan still ngantuk juga. Jadi saya nak tanya Kalilah lah sebab Kalilah cakap macam Kalilah ada plan. Kalilah ada tak contoh praktikal macam mana cikgu boleh buat kelas ni jadi lebih interaktif? So murid-murid ni tak bosan untuk belajar sebenarnya. Ada. Tapi saya setuju tadi yang Aisyah cakap tadi tu. Saya dah Kelas sejarah tu? kelas sejarah tadi tu. So saya rasa semua orang pernah tidur dalam kelas sejarah. Saya ada banyak cara. Bukan saya ada banyak cara. Sebenarnya ada je banyak cara untuk guru-guru ni pelbagai lagi cara mereka mengajar. Bagi tahu sikit. Tapi yang sekarang ni yang paling dekat dengan murid ialah pembelajaran yang berasaskan projek PBL yang diselitkan dengan elemen 6C dan juga elemen kreativiti dan juga kolaborasi. Jadi PBL ni apa? PBL ni kan, saya bagi contoh lah. PBL ni contohnya dia dekat sekolah saya ambil 3 subjek. Sains, matematik dan juga reka bentuk teknologi. Jadi guru akan sediakan soalan ataupun projek untuk murid. Contohnya macam buat rumah solar. Jadi murid akan gunakan 3 subjek ni untuk buat rumah tu. Contohnya kalau rumah solar kan, solar berkaitan dengan sains. Jadi murid akan gunakan solar tu letak pada rumah. Untuk matematik pula, murid akan ukur ukuran rumah lah. Rumah tu dan reka bentuk teknologi pula, mereka akan sambungkan rumah tu jadikan bentuk rumah. Jadi bila mereka bentangkan kepada juri, mereka dapatlah menguasai 3 subjek ni. Nanti mereka cerita balik solar tu nak guna macam mana, mereka ukur pakai apa. Maksudnya 3 elemen tu dalam satu projek kan? Betul. Jadi boleh merangsang jugalah otak murid untuk
untuk Kaitkan semua. kaitkan semua. Betul-betul. Okay. Farah pula macam mana? Saya sangat setuju dengan apa yang Kalila cakap tu. Saya nak tambah sikit lah. Elemen permainan digital ni pun sebenarnya sangat-sangat bantu tau untuk kita sebagai guru Gen Z. Contohnya, kita boleh gunakan platform-platform macam Quizizz ataupun Wordwall untuk kita buat quiz yang kompetitif tapi masih santai. Jadi, murid-murid kita tak adalah rasa macam kena paksa belajar. Tapi mereka ibarat rasa macam tengah level up dalam game. Secara tak langsung kan, jiwa pendidik kita tu akan terselah bila kita berjaya buat murid yang paling pasif dalam kelas pun rasa macam nak semangat nak jawab soalan kita. Benda tu sebenarnya membantulah macam budak yang tidur, tiba-tiba cikgu nak buat game. Bangun terus. Tak pun dia dengar. Siapa yang dapat? Tak pun murid dengar. Cikgu cakap, siapa yang jawab betul akan dapat hadiah. Terus semua. Lagi berdiri dia jawab. Ya, betul. Betul, secara tak langsung dalam murid tu belajar, berseronok sebenarnya dia orang tengah belajar kan sebenarnya. Betul? Ibarat macam sambil kita belajar, sambil kita berseronok. Ya. Ataupun sambil menyelam minum air. Baiklah, untuk segmen yang seterusnya, mari kita bincangkan tentang pembentukan guru berjiwa pendidik ni. Seringkali kita ni dibangkitkan dengan isu beban tugas bukan mengajar lah yang mengganggu tugas utama guru ni. Maksud yang senang saya nak terangkan, maksudnya kita cikgu. Cikgu mengajar je lah kan. Tapi dia macam ada tugas lain yang diibaratkan macam beban tugas yang menambah lagi tugas guru ni lah. Faham tak maksud saya? Macam tu kan. Jadi saya nak tanya Farah, bagaimana kita nak kekalkan, bagaimana kita sebagai bakal pendidik ni nak kekalkan etika dan profesionalisme dalam keadaan yang macam ni? Isu beban tugas memang realiti yang sangat mencabar untuk kita sebagai bakal guru. Namun, jiwa pendidik itu sebenarnya lahir dari keberhasilan murid kita sendiri. Jika kita lihat murid kita yang asalnya lemah dalam sesuatu subjek tu, akhirnya dapat menguasai kemahiran subjek tu, itulah sebenarnya kepuasan profesional yang sebenar untuk kita. Dari segi sistem, guru abad yang ke-21 perlu mahir dari aspek pengurusan digital untuk kita kurangkan beban manual agar tumpuan akan lebih dapat diberikan kepada pedagogi di dalam kelas. Selain itu juga, guru juga perlu bijak menguruskan masa serta menetapkan keutamaan tugas supaya tanggungjawab yang berkaitan dengan pengajaran tidak terabai. Kalila pula? Tepat sekali apa yang Farah cakap tadi tu. Sekarang ni guru sebenarnya perlu jadi master pedagogi lah sebenarnya. Maksudnya macam guru kena serba boleh lah sekarang ni. Betul-betul. Mereka, betul. Dengan menguasai elemen 6C. Jadi kan, kalaulah guru ni tak terapkan elemen 6C ni dalam PDP mereka sukarlah nak tuntut perkara yang sama kepada murid. Jadi, dia macam tak, kalau kita panggil komunikasi dua hala. Orang depan cakap, kita cakap sekali. Jadi, kalau guru tak terapkan elemen 6C tu, murid pun tak keluarkan diri mereka. Macam itulah. Jadi guru berjiwa pendidik ni sebenarnya ialah guru yang perlulah yang berinovasi, bersedia mencuba pendekatan baru dan juga pengajaran mereka tidak statik dengan kaedah yang samalah. Jadi mereka perlu pelbagai kerana semakin ke depan zaman semakin lain. Jadi pendekatan pun kena lain. Betul, kita kena ajar murid macam sesuai dengan era dia orang macam mana. Betul. Mungkin masa zaman kita belajar tak sama dengan mereka sekarang kan. Ikut gen lah kan. Betul. Saya setuju dengan pandangan awak berdua ni. Jadi selain aspek pedagogi ni, guru pun kena ada nilai empati terhadap murid lah kan. Setiap murid ni datang, mesti tahu semua datang daripada latar belakang yang beza. Ada yang ibu bapa memang educated, ada yang keluarga biasa-biasa je kan pendidikan mereka. Jadi kalau kita nak sebut pasal daripada latar belakang ekonomi pun boleh juga. Ada keluarga yang semua dah tersedia kan, mak ayah dah sediakan semua. Ada keluarga yang perlu nak pergi sekolah pun susah.
Tak ada siapa nak hantar kan. Jadi guru ni kena bersifat empati yang kita kena faham murid tu macam mana sebenarnya. Kita bukan hanya masuk kelas mengajar, kita kena kenal murid macam mana kan. Jadi guru yang berjiwa pendidik ni kenalah faham keperluan murid secara holistik supaya proses pembelajaran ni dapat disesuaikan dengan keperluan mereka. Maksudnya kalau kita faham murid tu, senang kita nak komunikasi dengan dia kan. Farah pula? Betul apa yang Aisyah tu cakap tu. Sebab budak-budak zaman sekarang ni mereka mana nak kan belajar je. Mereka mesti nakkan aktiviti yang boleh membuatkan mereka rasa gembira nak berada dalam kelas tersebut. Dalam konteks bilik darjah abad yang ke-21, guru ni sepatutnya tidak berperanan hanya sebagai penyampai ilmu saja, tapi mereka juga perlu menjadi pembimbing ataupun orang kata facilitator lah kepada murid-murid tersebut. Guru-guru juga perlu mewujudkan persekitaran yang kondusif dan juga selesa, serta memberi ruang kepada murid-murid untuk berfikir, bertanya apa yang mereka nak cakap dan menyuarakan pendapat mereka secara terbuka. Pendekatan pembelajaran aktif seperti perbincangan dalam kumpulan, pembelajaran berasaskan projek dan juga pembelajaran kolaboratif dapat membantu murid mengembangkan lagi potensi mereka yang terpendam. Saya tambah sikit lagi ya. Guru berjiwa pendidik ni juga perlulah sentiasa meningkatkan kompetensi diri melalui pembelajaran sepanjang hayat. Jadi daripada mereka lahir sampai mereka besar kenalah belajar. Setiap hari kita belajar. Betul. Dunia pendidikan ni kan sentiasa berubah selaras dengan perkembangan teknologi dan juga keperluan semasa. Jadi guru perlu sentiasa peka terhadap inovasi dalam pendidikan. Contohnya macam menghadiri kursus ataupun latihan profesional serta berkongsi amalan yang terbaik dengan rakan sejawat. Contoh kursus yang sekarang ni saya ada tengok dekat media sosial lah. Mereka iklankan kursus untuk buat Canva. Canva kan untuk buat slide kan. Jadi dia dapat sedikit sebanyak membantu guru-guru yang tak mahir lagi dalam dunia IT ni lah. Baiklah, berdasarkan perbincangan mereka tadi dapatlah kita simpulkan kan yang macam pembentukan guru berjiwa pendidik ni bukan hanya bergantung pada pengetahuan akademik semata-mata. Maksudnya kita kena juga melibatkan sikap, nilai dan komitmen yang tinggi terhadap profession perguruan ni. Bukan senang lah nak jadi cikgu sebenarnya kan. Walaupun terdapat banyak cabaran seperti beban tugas tadi, perubahan sistem pendidikan, seorang guru yang benar-benar ada jiwa pendidik ni sentiasa berusaha untuk selarilah dengan perkembangan semasa untuk kejayaan murid juga. Alright, kita dah sampai ke segmen yang terakhir tapi saya rasa segmen ni yang paling critical lah sebenarnya. Kita nak cakap tentang AI. Okay, jadi macam yang kita tahu sekarang ni kita kan sedang beralih dengan teknologi moden kan. Maksudnya dengan kepesatan AI macam ChatGPT, dengan Gemini. Jadi ada yang kata dengan teknologi yang kita ada sekarang, peranan guru tu masih relevan ke waktu sekarang ni? Macam tu lah. Jadi saya nak tanya ataupun mereka kata ancaman ni adakah dia sebagai ancaman kepada peranan guru sendiri. Jadi saya nak tanya Khalila. Khalila rasa AI ni ancaman ataupun peluang sebenarnya kepada bakal pendidik ni untuk meningkatkan mereka punya kapasiti pedagogi KPPB tu? Okey, pada pandangan saya kan, AI ni sebenarnya tak dapat pun ganti tempat guru, tempat para pendidik. Kerana memanglah AI tu kalau kita minta dia buat soalan ke, dia terus buat. Tapi AI ni tak ada empati. Jadi AI ni kan dia tak boleh nampak pun kalau murid tu tengah sedih ke, nak motivasi ke. Jadi tugas kita sekarang adalah jadi orang yang mahir. Kita yang kontrol AI tu. Jadi kita manfaatkan teknologi ni untuk kurangkan beban kerja manual
supaya kita ada lebih masa untuk sesi bimbingan dengan murid yang akan buat kita lagi dekat dengan murid. Oh betul yang Khalila kata tu macam saya tertarik dengan ayat Khalila yang Khalila kata kita yang control AI. Maksudnya kita yang bagi arahan dengan AI tu. Bukannya kita sebagai guru pindahkan kita punya tugas kepada AI, suruh AI buat. Sebenarnya jadi nak katanya AI tu sebagai menjimatkan masa kita lah kan. Membantu kita sebenarnya. Jadi macam Khalila kata dengan lebihan masa tu kita boleh fokuskan kepada murid. Betul-betul. Apa pandangan Farah pula? Betul apa yang Khalila dan juga Aisyah tu cakap. Sebenarnya di sinilah pemikiran kritis kita sebagai guru ni diuji. Kita ni sebenarnya kena ajar murid cara untuk gunakan AI dengan cara yang lebih beretika. Tidaklah macam apa yang Aisyah tu cakap tadi, tidaklah kita bagi AI buat kerja 100%. Kita just bagi soalan and then biar AI tu buat 100%. Sepatutnya ia tidak boleh lah macam tu. Dan juga kita kena ajar mereka cara untuk mereka tapis maklumat-maklumat yang salah. Ini juga yang kita panggil sebagai penggunaan digital. Guru yang berjiwa pendidik ni sentiasa akan memastikan teknologi ini akan dapat merapatkan jurang ilmu dan bukannya hanya membesarkan lagi jurang antara yang miskin dan juga yang kaya. Alright, kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Satu kupasan yang cukup lengkap lah berdasarkan perbincangan tadi kan. Daripada postmortem PPPM kepada etika media sosial, akhir sekali ke isu yang paling penting iaitu isu AI. Kesimpulannya bolehlah kita cakap yang PPM 2013 sehingga 2025 ni telah meletakkan asas yang kukuh untuk kita kan. Jadi memandangkan PPPM 2013-2025 baru saja melaburkan tiranya pada tahun lepas. Jadi saya nak tanyalah kepada Farah dan Khalila sebagai panel kita hari ini, apakah harapan dan jangkaan awak berdua untuk hala tuju pendidikan negara yang bermula tahun ni lah 2026. Okay, kita mula dengan Farah dulu. Okey, baik. Harapan saya untuk pendidikan negara yang baru ni adalah supaya kita ni tidak menoleh lagi ke belakang. Transformasi digital dan juga pedagogi bermakna ni yang kita bina selama 13 tahun ni perlu dan haruslah kita teruskan. Jangan kita stop kat situ sahaja. Dan saya juga ingin lihat sekolah-sekolah di Malaysia ni menjadi ekosistem yang inklusif di mana setiap murid rasa dihargai mengikut potensi masing-masing. Okey, Khalila pula. Untuk saya pula mengharapkan agar jurang pendidikan antara bandar dan juga luar bandar dirapatkanlah sepenuhnya melalui pemanfaatan teknologi yang lebih menyeluruh. Jadi pendidikan berkualiti global ni haruslah menjadi hak milik anak Malaysia tanpa pengecualian. Kita libatkan semua, barulah adil dan seksama. Kita satu Malaysia. Okay, sebagai kesimpulan, jadi PPPM 2013-2025 ni telah meletakkan asas yang kukuh untuk kita. Tugas kita sebagai pendidik yang baru ni di tahun 2026 ni adalah untuk meneruskan momentum tersebut dengan integriti, dengan semangat, berjiwa pendidik yang kental. Okay. Jadi itu saja. Terima kasih kepada Farah dan Khalila untuk penjelasan yang sangat mendalam pada hari ini. Kepada para penonton, semoga ilmu ni bermanfaat untuk semua orang. Jadi sila like, comment and share. Jangan lupa subscribe. Saya Aisyatul. Saya Farah. Saya Khalila. Kami undur diri dulu. Bye.